Assalamualaikum. Saya Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Khairul Azhar dan saya Ahmad Luqman Hakim bin Saiful Ahmed, pengacara Skep TV, TV PSS, SK Paker, Dungo Terengganu. Bulan Ramadan penuh hikmah dan keberkatan ganjaran pahala pula berlipat kali ganda. Jom bersama Ustaz Tarmizi berkongsi ilmu mengenai hikmah Ramadan. Jom. Ya, ada apa? Ustaz, maaf ganggu. Tak ganggu. Kami nak tanya ni. Ramadan nak habis. Apa hikmah kita puasa sebulan? Okey, bagus soalan tu. Jom kita duduk dulu tengok. Kita tengok sembang dekat sini Alhamdulillah sekarang ni kita berada di penghujung Ramadan dah kan. Betul dah nak habis puasa kan. Jadi awak tanya puasa dah nak habis, apa kita nak, apa hikmah dia? Allahumma salli ala Muhammad. Pertama sekali hikmah Allah Taala perintahkan kita berpuasa selama sebulan ni. Allah Al-Quran Allah kata apa? Allah kata Allah perintahkan kita berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Hikmah yang pertama yang Allah sebutkan dengan jelas, nak jadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Orang takwa ni macam mana? Orang yang baik lah. Jadi sebulan kita puasa ni, Allah didik kita, Allah tarbiyah kita, Allah jadikan Ramadan ini kepada kita untuk nak bentuk diri kita jadi manusia yang baik kan, supaya lepas Ramadan ini kita jadi lebih baik, akhlak baik. Setiap bulan puasa kita tahan mulut kita, jangan bercakap benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Bila kita cakap benda yang tak baik, kurang pahala puasa kita tau. Kena jaga mata kita daripada tengok yang tak baik. Dan supaya apa? Supaya pahala kita terpelihara. Bila kita tengok benda yang tak baik, pahala kita akan berkurang. Telinga kita, anggota kita, semuanya kan. Itu antara hikmah yang Allah jadikan puasa pada kita ni, perintahkan kita berpuasa supaya kita ni jadi manusia yang paling baik akhlak kan. Itu tujuan dia yang pertama. Yang kedua apa lagi yang kita boleh tengok, iaitulah nak jadikan kita ni orang yang memahami kesusahan orang lain. Betul tak? Bila kita puasa kita rasa lapar kan? Kita rasa lapar. Lepas tu kita akan tengok, kita akan rasa bagaimana orang yang susah. Orang susah tu dia lapar kan? Macam mana dia tak ada makanan nak makan kan? Jadi kita akan turut rasa empathy kan? Rasa susah payah orang lain yang sedang susah, tak ada makanan kan. Mungkin kita ada makanan di rumah tau, mak ayah kita sedia makan, tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang susah, tidak ada makanan tau. Jadi kita boleh rasa kesusahan dia itu. Maka antara hikmah juga dalam bulan puasa ni, Nabi anjurkan kita bersedekah, bagi orang makan, bersedekah kan. Jadi dengan sifat kita boleh rasa kesusahan orang lain tu akan mendorong kita nak bagi sedekah. Bagi sedekah bulan Ramadan banyak tak pahala? Banyak sangat. Bagi orang buka puasa pun banyak pahala. Kalau kita bagi buka orang puasa kan, orang puasa tu dia ada makanan, kita pun tolong dengan keluarga kita. Kita masak-masak, kita pun hantar makanan kat rumah kawan kita yang miskin tu lah, yang tak ada makanan. Okay. Kita, keluarga kita akan dapat pahala macam mana dia tu pun dapat pahala yang dia beramal gitu. Dia puasa, dia mengajar gitu, kita akan dapat pahala dia tu kan, sebagaimana sama yang dia buat pada hari tersebut. Kan, itu di antara hikmah lah. Kita ni dilatih oleh Allah Ta'ala, diajak oleh Nabi kita supaya jadi orang yang pemurah kan. Jadi hikmah puasa ni nak didik kita jadi orang yang pemurah, orang yang suka bersedekah, orang yang empati dengan orang lain. Okey, itu antara hikmah dia yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Kesihatan. Bila kita puasa ni sebenarnya Allah nak bagi rehat perut kita kan. Dah tahun kita makan, sebelah bulan kita makan makan semua, pagi makan, tengah hari makan, malam makan tak. Lepas tu makan lagi, makan ceketih lagi, makan macam-macam kita makan, betul tak? Makan Maggi lah, makan nasi lah, macam-macam kita makan. Bila kita makan macam-macam makanan ni kan, boleh menyebabkan boleh mengganggu kesihatan kita, betul tak?
Baik. Jadi bila kita puasa ni, kita kurang makan. Perut kita pun kuranglah bekerja. Bagi rehat. Allah bagi rehat selama sebulan perut kita ni. Makan pun kurang. Nah, bila kita berpuasa selama sebulan, maka pada masa yang sama Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan. Itulah kelebihan antara hikmah kita berpuasa. Yang Allah Ta'ala perintahkan puasa selama sebulan ni. Boleh faham tak? Jelas tak? Jelas. Okey, itu di antara hikmah. Banyak lagi hikmah dia. Ustaz bagi 3 je. Kan, supaya kita nampak, pertama sekali, nak jadikan kita ni orang bertakwa. Kan? Yang kedua, nak jadikan kita ni orang yang empati dengan kesusahan orang lain. Merasai susah payah orang lain. Mereka yang kelaparan. Kan? Macam saudara kita di Palestin tu kan. Ada makanan. Sebab apa? Sebab negara dia kena serang. Betul tak? Negara-negara Islam di Palestin. Negara-negara Islam tempat-tempat lain lagi. Kan? Selain daripada Palestin, juga negara lain. Di Yaman, di Syria kan, yang tak ada makanan pun susah sangat kan. Jadi kita boleh rasa kesusahan mereka, jadi menyebabkan kita jadi bersyukur dengan nikmat Allah. Betul tak? Akan menambahkan kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga apa? Kesihatan. Puasa ni akan memberikan kita tubuh badan yang lebih sihat. Itu yang kita dapat tengok ataupun kelebihan dan hikmah yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Ada lagi nak tanya soalan? Lepas tu Ustaz, Ada lagi? Kalau habis Ramadan tu kita kena buat amalan yang sama je ke? Macam sedekah, mengaji. Bagus soalan tu. Okey. Allah dah didik kita selama sebulan. Tak, kita dianjurkan berpuasa, kita dianjurkan solat berjemaah, macam waktu tadi kan, mengaji, sedekah kan. Itu semua adalah amalan-amalan yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan. Maka habis dekat setakat Ramadan je ke? Tak. Kan? Kita dilatih supaya kita boleh buat selepas Ramadan pun kita jadi terbiasa. Bulan Ramadan kita bersedekah, bulan Ramadan kita solat berjemaah, kita dianjurkan pergi ke masjid, kan? Kita dianjur untuk berzikir, baca Quran. Bulan lain pun sama juga. Kan, bila kita dah masuk bulan Syawal nanti kan, dah raya Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, sampailah Muharram balik kan. Sama je. Tetap juga melakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Baca Quran. Jangan bukan bulan Ramadan tu baca Quran. Bulan tak Ramadan tak baca Quran. Tak, itu tak betul kan. Kita bukan hamba bulan Ramadan. Kita hamba Allah. Hamba Allah. Bila kita hamba Allah, kita buat itu bukan sebab Ramadan, tapi kita buat itu sebab Allah. Allah datang ke Ramadan ni nak didik kita. Dan jadi kita buat amalan lepas ni pun kita buat kerana Allah. Kita teruskan baca Quran, kita teruskan berzikir banyak-banyak, kita teruskan amalan baik. Amalan baik sebagai seorang murid, kita teruskan amalan baik, perangai baik, akhlak baik, dan apa lagi? Solat berjemaah, beradab kan. Itu semua amalan-amalan yang kita kena teruskan walaupun dah habis bulan Ramadan. Boleh? Alhamdulillah. Sekian sahaja episod kali ini. Jangan jadikan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Mantapkan artikulasi, selahkan potensi. Bye.